Sirhan. Okey, Sirhan. Hari ini aku tanya beberapa soalan. Yang pertama, Sirhan dapat gapo mari ini? Saya mendapati 3 B, iaitu berani, komunikasi dan aktivitas. Dia jawab. Okey. Seterusnya, saya nak tahu Sirhan berapa besar? Sirhan kuliah apa? Businessman. Okey. Jadi Sirhan ni nak nego lah. Okey. InsyaAllah nanti besar nanti Sirhan lagi molek, Sirhan boleh jadi businessman. InsyaAllah ni. Okey. Itu saja untuk hari ini. RCB best. Salam. Ni nama berapa? Saya Hana Salam. Orang panggil Hana. Hana. Okey, Hana. Ini ada bertanya beberapa soalan dekat hari ini. Okey, pertama, Hana dapat apa sepanjang KM hari ini berlangsung? Saya rasa saya dapat cara macam mana nak bekerja dalam kumpulan dan cara nak berani ke hadapan. Sebab sebelum ni saya malu tau. Jadi bila hari ni saya rasa macam kurang sikit rasa malu tu bila kita dah tahu cara untuk berani ke depan. Jadi Hana jumpa lah dari penyelesaian untuk bercakap di depan dan juga lebih menunjukkan diri ke hadapan. Seterusnya, apa yang kita tanya, makin besar nak jadi apa? Okay, plan A saya nak jadi cikgu, plan B saya nak jadi doktor sebab saya suka sains tapi saya tak boleh skor sangat. InsyaAllah boleh. Sains ni dia ada masalah jadi menarik. Jadi InsyaAllah latihan dia proses juga kita experience di ada Hana. InsyaAllah Hana strategi subjek yang Hana ambil. Terima kasih Hana. Terima kasih sudi teman-teman bersama Abel. Jadi RCG best. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh aku tahu siapa nama adik? Nama saya Muhammad Abdul Kadir Semua Adik. Panggil? Amma saya. Abang. Okay, Mak. Abang hari ini Abang akan tanya beberapa